Assalamualaikum, salam bahagia dan salam hormat. Selamat datang ke Stadium MPAJ untuk Hari Perlawanan Liga Super Wanita FS 2025, membabitkan dua pasukan di dalam kumpulan A, iaitu pasukan Sternen dan juga MBPJ yang akan bertemu sesama sendiri 70 minit untuk mencuri 3 mata seterusnya. Dan juga Judith Tunsai pada kebiasaannya akan bermain dengan cukup baik. Jadi memerlukan rakan-rakan untuk bermain secara satu unit. Dan dimulakan oleh pasukan Sternen 35 minit yang pertama. Untuk 35 minit yang pertama ini akan menentukan separuh perjalanan kedua pasukan. Pertahanan itu sudah pun dapat dikaji oleh para pemain MBPJ dan mereka berjaya untuk menemui ruang bagi memerangkap kedudukan pertahanan Sternen. Satu tolakan cuba dikejar oleh Siti Nur Khalida. Pintu gol terbuka luas, disudahkan dengan cukup mudah oleh Siti Nur Khalida. Hanya 7 minit diperlukan untuk MBPJ berada di hadapan, sekaligus membuka tirai jaringan ketiga di perlawanan minggu yang keempat untuk Siti Nur Khalida. Sekali lagi tindakan bijak memperdaya memerangkap kedudukan pertahanan Sternen. Akhirnya larian dilakukan oleh Siti Nur Khalida. Tangkapan Ainul Syakina terlepas menyebabkan Siti Nur Khalida mudah untuk melarikan bola dan akhirnya meletakkan bola ke dalam gawang gol untuk memberikan jaringan yang pertama bagi MBPJ. Kita perhatikan larian yang pantas, dua pertahanan dapat diatasi. Judith Tunsai tersilap bacaan, akhirnya menyebabkan Siti Nur Khalida terlepas dan begitulah jaringan untuk MBPJ berjaya dilakukan. Siti Maziah untuk Patricia. Mereka bertukar hantaran, bertukar kedudukan. Seakan-akan tidak ada tekanan untuk pemain-pemain MBPJ. Perhatikan, cukup selesa dan peluang untuk Henrita terkena tiang dan disudahkan. Hampir untuk Henrita Justin meletakkan namanya selaku penjaring gol, tetapi ianya disudahkan oleh Intan yang berada di kedudukan dan juga ketika yang tepat untuk menghasilkan jaringan kedua buat pasukan MBPJ. Satu lagi gerakan, perhatikan bagaimana hantaran yang cukup cantik dilakukan oleh Siti Nur Khalida sebelum Henrita Justin melakukan satu rembatan terkena tiang dan ada tindakan susulan. Sudah pun bersedia di situ untuk menampan masuk adalah Intan. Perhatikan bagaimana tolakannya dilakukan oleh Siti Khalida mengelirukan pertahanan Sternen, dan rembatan ini sebenarnya sudah pun menewaskan Ainul Syakina, tapi tiang menjadi penghalang dan Intan tidak berdepan dengan sebarang masalah. Hanya pintu gol yang sudah pun ternganga untuk menanti suapan bola daripada Intan. Dan namun sayang sekali Tivashini gagal untuk melakukan satu percubaan yang lebih berbahaya. Tivashini kali ini cantik. Satu lencongan yang terus menewaskan Ainul Syakina buat kali yang ketiga. Jaringan demi jaringan dari MBPJ berterusan, pintu gol pasukan Sternen dibolosi. Ruang yang diberikan begitu selesa. Tiada seorang pemain pun yang berada di hadapan Tivashini untuk melakukan tekanan, untuk melakukan pressure terhadap Tivashini. Mudah. Dan beliau sekali lagi melakukan jaringan sebagaimana yang dilakukan pada perlawanan yang lalu. Satu lencongan memerangkap kedudukan penjaga gol dan tidak apa yang mampu dilakukan oleh Ainul Syakina pada jarak yang begitu hampir dalam kotak penalti. Rembatan dilepaskan. Sememangnya Ainul Syakina hanya mampu memandang terhadap bola itu yang disepak oleh Tivashini. Tivashini 1-2 bersama dengan Farahiah dilakukan di sebelah kiri. Tivashini hantaran ke dalam kawasan bahaya, cantik. Satu sentuhan mudah daripada Intan untuk mendapatkan jaringan keempat dan juga jaringan kedua untuk musim ini buat Intan. Dilihat mudah untuk dilakukan, namun memerlukan ketepatan dan juga timing yang tepat. Sabri, pujian harus kita berikan kepada Tivashini ya, bagaimana hantaran lintang itu yang dilakukan tepat ke arah kaki Intan, dan Intan hanya perlu melakukan satu tapping saja untuk memerangkap kedudukan Ainul Syakina. Perhatikan sekali lagi larian pantas dapat kepada bola, sekali saja sentuhan diperlukan dan hantaran lintang itu tepat ke arah kaki Intan sebenarnya untuk memerangkap Ainul Syakina.
sememangnya satu kualiti permainan serangan yang cukup kemas. Henrietta Justin melakukan kawalan untuk MBPJ. Masih lagi Henrietta. Lepas Henrietta, cantik. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh Henrietta Justin. Kali ini kita terpaksa menantikan sehingga angka 5 untuk Henrietta Justin menunjukkan kualiti dan juga ketajamannya dengan sudut paling digemari Henrietta Justin. Seorang pemain yang memiliki kualiti larian, kualiti kawalan bola dan juga kualiti tendangan penyudah. Itulah Henrietta Justin, bagaimana beliau melakukan larian masuk ke dalam kawasan kotak penalti, menggelecek dua pemain pertahanan lawan sebelum melepaskan satu rembatan untuk menewaskan Ainul Shawkinah. Dan sememangnya rebatannya begitu kencang, tiada apa yang mampu dilakukan oleh pertahanan. Begitu juga dengan Ainul Shawkinah yang menjaga pintu gol untuk Sternan. 21 Sabri, 2 angka di babak yang pertama untuk mereka. Jumlah yang sebegitu besar ya, dominasi yang begitu besar dipamerkan oleh MBPJ. Dan kali ini mereka ada satu percubaan, terlepas pula tangkapan Ainul Shawkinah di awal separuh masa yang kedua ini. Satu kesilapan daripada penjaga gol sendiri sebenarnya yang dilakukan. Gagal untuk menangkap kemas percubaan yang dilakukan. Dan sesuatu yang amat mengecewakan sebenarnya. Lama kita memperkatakan mereka tidak boleh terus dibolosi, namun lihat bagaimana ruang yang dimiliki oleh Intan dan rembatan yang seharusnya boleh ditangkap ataupun ditampan kemas, tetapi menghala ke pintu gol sekaligus jaringan ke-6 untuk MBPJ dan hat-trick untuk Intan. Dalam perlawanan ini, satu teknik sepakan yang cukup baik. Beliau tidak diberikan tekanan dan beliau mengecewakan Ainul Shawkinah. Jadi minit yang pertama mereka sudah pun membuka jaringan di babak yang kedua. Untuk Josephine di sebelah kanan, Henrietta, Siti Nurkhalida dan Intan berada berhampiran. Intan, apakah beliau berada di kedudukan onside? Jadi satu lagi tambahan jaringan. Angka 7 untuk MBPJ, jaringan keempat untuk Intan. Memahat namanya selaku penjaring gol. Nampaknya malam gemilang keduri gol untuk MBPJ pada malam ini diteruskan lagi dengan Intan. Perhatikan bagaimana tolakan gerakan yang dimulakan daripada Henrietta Justin. 3 pemain pertahanan berada di hadapannya, tidak offside kerana ada seorang pemain yang masih lagi berada di bahagian belakang. Dan ini memberikan Intan berada pada kedudukan onside. Dan sememangnya dalam kotak penalti menerima hantaran sebegitu, tiada pemain pertahanan lawan yang berada berhampiran. Boom. Gol yang ke-7. Dan saya percaya mereka akan terus menghukum pasukan Sternan seakan-akan hanya menjadi pemerhati satu rorongan untuk disudahkan oleh Siti Nurkhalida. Mudah. Jaringan yang ke-8 untuk MBPJ dan satu lagi jaringan untuk Siti Nurkhalida mendapatkan jaringan kedua pribadi. Perhatikan ya bagaimana gerakan yang sekali lagi dimulakan oleh Henrietta Justin dan telakan yang berjaya dikesan oleh Siti Nurkhalida melakukan larian masuk ke dalam kotak penalti, memperdaya, menewaskan barisan pertahanan Sternan. Beliau bijak untuk menempatkan dirinya agar sentiasa berada pada kedudukan onside. Dan akhirnya selepas tolakan dilakukan oleh Henrietta Justin, dia melakukan larian, menewaskan barisan pertahanan dan gol yang ke-8 berjaya dimiliki oleh MBPJ. Tambahan 3 jaringan. Seperti biasa akan melakukan tugasan. Labukan baik Siti Nurkhalida, terlepas, namun ada ruang untuk Henrietta Justin, jaringan ke-9 yang akhirnya dapat dijelmakan oleh pasukan MBPJ. Henrietta Justin mendapatkan jaringan kedua pribadi, jaringan keempat untuk musim ini buat pasukan MBPJ.
Siti Mazia dengan sepakan penjuru yang dilakukan ini. Kita perhatikan bagaimana kebijaksanaan beliau tepat ke arah ataupun hantaran daripada Siti Nurkhalida sebenarnya memberikan kepada Hendrita Justin. Dua pemain berjaya diatasi. Gelecekan di dalam kawasan kotak penalti yang dilakukan sememangnya adalah satu keupayaan skill individu yang cukup baik dimiliki oleh Hendrita Justin. Dan beliau memperdaya dua pertahanan sebelum menewaskan Ainul Syakina pada jarak yang begitu dekat. Pastinya dengan pemain yang memiliki keupayaan seperti Hendrita Justin, gol yang ke-9 untuk MBPJ. Hendrita Justin mendapatkan tambahan jaringan untuk MBPJ. Kini mereka menyerang menerusi Keisha di sebelah kanan. Ada ruang untuk Keisha. 2 angka untuk pasukan MBPJ. Bagaikan ada satu pertunjukan gol sedang disajikan kepada kita. Stenen dengan luka yang terus ditambah oleh pasukan MBPJ. Perkara yang tidak mahu kita saksikan sedang berlaku untuk mereka, Sabri. Sekali lagi idea yang cukup baik dipamerkan daripada Siti Nurkhalida. Dia melihat kedudukan rakan yang berada di hadapan dan larian yang begitu baik dilakukan untuk memerangkap pertahanan. Dan akhirnya 1 lawan 1, Ainul Syakina tidak mampu melakukan apa-apa. Beliau dibolosi buat kali yang ke-10. Perhatikan bagaimana ruang yang cukup besar ditinggalkan. Hendrita cukup selesa bergerak bebas. Hendrita masuk. Hendrita Justin dengan hat-trick yang didapatkan ketika ini. Beliau menyertai Intan yang sudah pun mendapatkan hat-trick sebelum ini dan menunjukkan kualitinya. Beliau seakan-akan diberikan ruang yang cukup besar, Sabri. Pada mulanya menari dengan bola tersebut, kemudiannya memilih untuk melepaskan satu tembakan dan 10 kini bertukar 11. Seorang pemain yang begitu rajin. Beliau diasak oleh 2-3 pemain melarikan bola keluar daripada kawasan kotak penalti sebelum kembali semula untuk mencari ruang. Dan akhirnya kita perhatikan bagaimana dia melihat ada ruang untuk melakukan percubaan dan rembatan. Lencongan itu sekali lagi berjaya dilakukan oleh Hendrita untuk menewaskan Ainul Syakina. Dengan begitu ceria oleh pasukan MBPJ. Sambil Keisha dengan rembatan dan satu lagi peluang. Hendrita Justin tidak sampai 1 minit. Dan sekali lagi individu ini menggegarkan jaring buat MBPJ. Dan beliau mendapatkan jaringan ke-4 pribadi dan juga jaringan ke-13. Sebuah pasukan yang di satu sudut ada sebuah pasukan yang seakan-akan kehilangan punca, kehilangan arah. Dan namun di satu sudut lagi kita melihat bagaimana MBPJ yang sentiasa fokus, committed sehingga ke minit-minit terakhir. Selagi whistle pendapat belum ditiup oleh pengadil, mereka committed untuk mencipta jaringan. Dan sebegitu itulah yang dilakukan oleh para pemain MBPJ. Mereka terus melancarkan serangan dan akhirnya mereka kembali menambah jaringan melalui Hendrita. Jadi satu rekod yang dilakukan oleh pasukan MBPJ menewaskan Stenen dengan jumlah jaringan 13 berbalas kosong, mengatasi rekod yang dimiliki oleh pasukan Selangor, juga menundukkan Stenen dengan keputusan 12-0 sebelum ini. Jadi satu rekod baru di pentas Liga Super bagi saingan kumpulan A. Kemenangan mutlak, dominasi penuh yang ditunjukkan oleh pasukan MBPJ, sekaligus membawa pulang 3 mata yang cukup berharga. Pesta jaringan Nurkhalida Ismail, Intan Tivashini, Hendrita Justin dan juga Keisha Adelina, kesemuanya menyumbangkan jaringan untuk masa penuh. MBPJ 13, Stenen 0.